Dah cukup belaka kan ni bahan-bahan ni? Mana air? Cak. Assalamualaikum. Buat kuih ropa. Molek mari tu lemak ni. Dalam puasa ni kita buat sendiri je kuih ropa. Bubuh tepung warna kuning, warna kuning. Kunyit. Bukan tepung mah. Garang. Yang banyak. Gitu. Tu. Kita buat inti tumis bawang dulu. Kedai runcit. Untuk inti kuih ropa, saya masak dengan sos pasta tomato tradisional dari Kimball hari ni. Wow, macam best. Satu tin sos pasta tradisional Kimball ni kita boleh buat banyak inti. Jadi masakan saya hari ni senang, sedap, berbaloi. Kejap lagi nak bagi jiran ni. Lagi cincang, curry powder, chili flake. Nenek dah mampu. Oh, mak. Wow, jadi. Banyak. Sikit je. Kuih ropa versi Cik Kiah ni, kulit dia lembut, inti dia berjus. Dengan Kimball senang nak masak, sedap, berbaloi kita masak lebih. Dan yang paling penting, rezeki ni kita kongsi. Ramadan pun jadi lebih bermakna.